Aplikasi Parkmax Johor membolehkan anda membayar parkir jalanan di bawah pihak berkuasa tempatan di Johor terus secara digital melalui telefon pintar anda. Jom saya tunjukkan cara mudah untuk daftar akaun baru. Selepas anda buka aplikasi ini, pada laman lo masuk, tekan register here untuk pendaftaran baru. Kemudian isikan butiran yang diminta seperti nama, nombor telefon, email dan pilihan majlis bandaraya. Selepas itu, tekan next. Anda dikehendaki untuk mencipta kata laluan dan tekan next. Seterusnya, lengkapkan butiran yang diminta seperti tarikh lahir, kerakyatan dan jantina. Kemudian, tandakan pada bulatan ini sebagai tanda persetujuan dengan terma dan syarat dari aplikasi ini. Selepas itu, tekan next. Anda diberi pilihan untuk muat naik gambar profil. Seterusnya, tekan sign up. Kemudian, anda akan menerima email dari Parkmax. Dalam email ini, tekan pada pautan yang diberikan. Akhir sekali, akaun anda telah diaktifkan. Mudah sangat kan? Selepas ini, tiada lagi alasan terlupa bawa kupon atau kena berlari semula ke kereta semata-mata nak gores kupon baru. Pastikan baki kredit aplikasi anda sentiasa mencukupi sebelum memulakan perjalanan. Selamat memandu. Bye.